sound check. So kita orang dah dekat airport, and then sekarang tengah beratur untuk nak check in flight Emirates. Flight akan dalam pukul 2 pagi nanti. Jadi sekarang dah baru pukul 10 suku. Nanti kita akan tengah beratur untuk check in, and then akan turun ke bawah. Okay, so kita baru lepas immigration, and then sekarang nak pergi naik train untuk ke ketibaan. What? Bro, what are you talking about, man? So sekarang pukul pukul 12.05. Birthday adik. 3.10. Birthday Akif. Birthday Akif. Mama sayang adik. Dah tunggu train datang. Terminal satelit. So sekarang kita orang tengah dekat terminal satelit. Sekarang pukul 13.30 malam. So yang ni tengah tunggu boarding, tunggu gate buka. Ikutkan gate buka dalam pukul 1 suku macam tu. So ada lagi dalam sejam. Oh, tahu mahal. Darat di Tokyo. Hai. So kita dah dalam flight, and then baru je boarding. So akan perjalanan dalam lebih kurang masa dalam 9 jam. 6 jam daripada KLIA ke Dubai. So ikutkan flight penuh. So ni Birthday adik. birthday Akif hari ni. Birthday Akif tapi mama pergi jalan-jalan. So nanti kita akan jumpa dekat Dubai. See you. So hari ni kita baru sampai dekat Dubai Port. Sekarang nak pergi ke connection untuk transit ke Cape Town pula. Sekarang baru pukul 5 pagi, and then next flight dah pukul 9. So ada dalam masa dalam 4 jam lah. So beza masa antara Malaysia dengan Dubai adalah 4 jam. So kalau kita Malaysia pukul 5, Malaysia pukul 5, Dubai pukul 5, kira dekat Malaysia pukul 9 pagi lah. So yang ni baru sampai, so kita pergi ke connection. Saya sekarang dalam lift untuk pergi ke terminal A pula. Sekarang kita dekat terminal A, nanti nak pergi ke terminal C untuk boarding flight. Cepat. Lift dia nak tutup. Jom, kita nak pergi tukar baju lah. So, yang ni dekat airport Dubai.
tengah jalan-jalan dekat tengah terminal PTC, tengah usah-usah. Aduh. Tak ada lagi nak pau. Tahulah mahal nak power ni. Memang tak tahu dengar ke tak ni. Baik tak pakai. Apa perfume je? Apa sebab saya tak bawa perfume. Mana dah buat perfume? Berapa ni? Dah pasal nak kan? Baik kat. Beli perfume untuk mama. Oh, ini tak cukup. Saya tak minta dah. Okay dah, cukup. Okay. Saya cakap dah. So yang ni kita tengah nak boarding flight ke Cape Town. So sekarang dah pukul 9, pukul 8 lebih. And then tengah boarding ke kapal terbang. Jom. Welcome aboard, Mr. Fauzi. You can go to the first right. So kita dah boarding kapal untuk ke Cape Town. So perjalanan lebih kurang masa dalam 9 jam. And then kita menaiki pesawat EK720. الساعة 4:40 دقيقة مساء ودرجة الحرارة الخارجية Bye, thank you, bye. So dah keluar daripada perut kapal. And then sekarang pergi ke untuk ambil bag. So kita dah ambil bag and then sekarang tengah tunggu untuk naik bas pula. So kita dah dekat luar airport. So selamat datang ke Cape Town. Ikutkan suhu berapa tadi? 25. Macam kat Cameron. Dekat Cameron lah lebih kurang. So suhu dia dah 25. And then currently dah pukul 6 suku macam tu. So dia dah dekat senja dah lah. So perbezaan masa dengan Malaysia lebih kurang dalam 6 jam. So sini lambat 6 jam. Malaysia sekarang dah pukul 12 tengah malam dah. Sini pukul 6 petang. So ini kita tengah menuju ke bas untuk pergi ikutkan aktiviti ni, ada pergi dinner. So nanti kita sambung lagi. Bye. Ada signage.
Sup butternut. Okay, so ni menu dia ayam espetada serve on skewer. Ni pula ayam mamam ni ayam fish of the day. Next adalah ice cream ginger. Dia pair ginger dengan ice cream lah. Kan? So tadi kita baru je lepas makan ikan, makan ayam. Okay, di VA Waterfront. So VA Waterfront ni macam pavilion. So banyak tempat-tempat berjenama. So kalau tengok kat sini adalah Michael Kors lah, Rolex lah, Dolce & Gabbana dan macam-macam lagi. So sekarang ni dah pukul 9, pukul 8 lebih, pukul 9 macam tu. So kita dah nak balik. Bukan balik, baru nak check in hotel. So ini on the way ke bus. So then nanti akan check in hotel dan tidur. Oh, berangin sekarang ni. So agak berangin kat sini dengan sejuknya. Tapi sebab saya ni darah sejuk, so okay. Lemah. Okay, kau nampak dekat ujung sana tu? Ujung sana tu, yang tu stadium. Sana ada stadium, situ ada Ferris wheel. Sini dikatakan jalan dekat sini diorang ada masalah sistem perjalanan. Sebabnya tak ada banyak jalan keluar dan masuk dekat Cape Town ni. So kalau ada event besar macam dekat stadium tu, akan jam lah. Macam sekarang ni kata ada game dekat stadium, sebab tu jam. So kami semua sekarang berada dekat sini di hadapan VA Waterfront. VA Waterfront ni adalah tempat shopping dekat Cape Town. So kalau siapa-siapa pelancong datang sini akan shopping dekat VA Waterfront. Contoh pelancong ada ni, ni pelancong dah. Pelancong daripada Cik, daripada mana Cik? Saya daripada Pulau Pinang. Pulau Pinang kat mana Cik? Tak boleh lepas. Main lepas kat mana? Kau kan nak Pulau Pinang. Pulau Pinang. Jauh no Pulau Pinang main datang ni. Syok Cik. Sama macam Pulau Pinang juga kat sini, tapi dia beza dah sejuk. Pulau Pinang kan ada Sungguh no. Kedah tu Kedah. Oh, Kedah. So kita akan duduk 2 malam dekat hotel ni. Lepas tu akan tukar hotel lain. Lepas tu pindah hotel lain lagi. So akan pindah beberapa hotel lah. Tapi untuk 2 malam ni kita akan stay dekat hotel ni.
Okay guys, jumpa malam esok. Good night. Nak tidur dah. Bye. Yeah.